Okey. Apabila sahabat memakai carburetor yang besar seperti Wave 125 saiz 24mm ini, maka apa yang sahabat akan rasa pada perubahan enjin, pada perubahan mesin adalah dapat meningkatkan kuasa kuda. Okey, carburetor ni KNCDT settingkan terus untuk spek blok sahabat-sahabat semua. Wave 125 saiz 24mm. Okey, jadi jom kita tengok pula bahagian dalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cahaya di Atas Star. Okey guys, hari ni KNCDT nak berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang satu carburetor yang power kan. Jadi KNCDT akan review carburetor Wave 125 kegemaran Malaysia. Kegemaran rakyat Malaysia. Jadi okey, apabila saiz Wave 125 telah di-upgrade kepada saiz standard, kepada saiz yang agak besar, iaitu saiz 24mm. Jadi tanpa berlengah masa lagi, okey, jom kita tengok deh. Ini adalah di atas permukaan. Okey, ini di atas permukaan kotak. Ini di bahagian hadapan. Carburetor ni setakat ni memang mudah setting lah. Apa-apa pun mengikut kesesuaian enjin anda. Apabila sahabat menukar blok saiz seperti blok saiz 53, 56, 57, maka carburetor ni sangat ideal untuk sahabat-sahabat semua. Okey, ni bahagian tepi dia lah, ada kot bar dia kan. Jadi KNCDT buka lah. Okey, sahabat boleh tengok. Okey, ini bahagian dalam dia lah, bahagian dalam dia. Okey, kita buka, tengok. Okey, okey, hanya ada carburetor. Okey, carburetor ni KNCDT settingkan terus untuk spek blok sahabat-sahabat semua. Ini adalah bahagian depan. Okey, belakang, tepi. Okey, kita buka. Okey, apa yang kita akan dapat dalam set carburetor Wave 125 24mm ini adalah carburetor. Okey, one set carburetor. Selepas itu kita akan dapat ni pipe. Kita dapat piping. Okey, satu piping, dua piping. Okey, apabila sahabat memakai carburetor yang besar seperti Wave 125 saiz 24mm ini, maka apa yang sahabat akan rasa pada perubahan enjin, pada perubahan mesin adalah dapat meningkatkan kuasa kuda. Okey, jadi apabila memakai carburetor Wave 125 24mm ni, ni adalah grade yang okey lah. Memang senang setting setakat ni. Jadi kalau rasa susah nak setting, tak pandai nak setting, boleh suruh KNCDT setting siap-siap ikut spek blok saiz tuan-puan lah. Jadi sahabat boleh message KNCDT, kata nak spek untuk blok 53. KNCDT tolonglah setting terus untuk minta tolonglah KNCDT setting terus untuk blok 56, 53 ke 57 ke. Jadi itu adalah saiz-saiz yang sesuai lah. Bahagian yang kita akan dapat lihat adalah di bahagian sudut tepi ini adalah spekot minyak adalah on, off. Okey, ingat, ke atas on, ke bawah off. Okey, ingat jangan salah buka lah. Ada satu kisah kan, sahabat KNCDT bekerja di Kuala Lumpur kan, kerja bahagian macam perkhidmatan lah. Apabila dia ingin pulang ke kampung, jengka Pahang, maka dia lupa bahawa dia telah tutup off. Maksud dia, sebelum dia balik, dia ada servis motor dia kan. Macam biasa lah, kita nak jalan jauh daripada Kuala Lumpur ke jengka Pahang, agak perjalanan agak jauh sikit kan. Apabila sahabat ni bawa, lama-lama mati kan. Lama mati motor dia. Ataupun waktu tu mungkin
dia tukar pelak ke apa kan. Lepas tu dia ada usik-usik ni, tapi masa tu dalam perjalanan agak jauh lah. Nah, jadi dia lupa nak buka balik sahabat ni kan, lupa nak on balik. Masa kat atas highway dah kena dah kan. Mungkin sahabat terlupa nak on balik kan. Mungkin motor dia tak hidup pelak ke apa kan, lupa basuh apa. Jadi dia tertutup, lupa buka balik. Jadi dia bawa mati kan. Daripada KL sampai ke Temeloh, faham? Orang tolak dia. Kira dia, ada orang tolong lah, tunda dia pakai kaki. Agak-agak jauh ke tak jauh. Jadi benda ni penting untuk sahabat memahami di mana off, di mana on kan. King CDT, dia call King CDT free tak? Masih baik masa tu free kan. Tolong pergi kat RNR Temeloh, tengok ni tak buka kan, tukar pelak, api kuat. Lepas tu King CDT tengok tu King CDT buka, start hidup. Jadi tu masalah dia. Jadi hati-hati, nak check apa-apa kena check betul-betul lah. Jadi benda-benda ni penting lah. Ni benda baru kan, senang nak buka tutup dia kan, nak tutup nak buka dia senang. Jadi kadang kita terlupa. Jadi kena ingat lah, King CDT kongsikan sedikit tauladan lah, pengajaran supaya sahabat-sahabat semua memahami. Apabila motor kita tak hidup kan, punca dia apa, kita cari yang luar-luar dulu, jangan terus tukar barang-barang rugi. Check dulu betul-betul. Okay, jadi bahagian yang kita akan dapat di sebelah sini adalah on dengan off lah. Okay, yang ni dia bahagian chop. Kalau pagi-pagi minyak tak turun, tarik lah chop kan. Kalau biasa motor-motor EFI apa semua dia ada chop, jadi sambungan je kan. Plug and play. Jadi kat sini dia bagi penutup untuk daripada elak habuk masuk kat lubang-lubang ni, nampak? Jadi dia sediakan penutup, adalah carburetor yang sangat berkualiti lah. Jadi di sebelah sini macam telinga jadi kita akan dapat ikut lah. Kita akan dapat ikut kod yang grade ni okey lah. Bukan kaleng-kaleng carburetor ni yang powernya, yang okey punya. Ini bahagian skru timing. Okey, ni skru timing, dah siap marking. Marking ni untuk tune supaya carburetor ni mudah lah dalam dihidup kan. Jadi ni angin dia. Okey, kita tak boleh bergantung kepada sistem angin saja. Kita kena setting. Walaupun King CDT dah setting main jet pilot, sahabat mestilah setting angin dengan timing ni supaya ngam dengan mesin. Sebab masing-masing mesin dia lain-lain kan. Jadi sahabat kena setting balik. Contoh start timing rendah naik kan, ni timing. Kalau macam nak dapatkan power pickup top speed, sahabat kena setting angin. Kira tinggikan timing dalam 3000 RPM. Lepas tu tutup habis, angin ni tutup habis kan. Lepas tu buka balik, cari sampai yang menjerit paling tinggi. Yang tu paling power lah. Kira yang tu paling power. Kira pickup top memang buka gila-gila punya, memang padu-padu punya kan. Jadi sahabat King CDT dah kongsi kan, selamat mencubalah kan. Ingat kelajuan ke arah kebaikan. Ingat kelajuan bawa ke arah kebaikan. Okey, jadi yang ni bahagian sinilah. Okey, yang bahagian belakang sahabat boleh tengok adalah saiz yang sangat besar lah. Sangat gempak orang panggil. Dia bukannya seperti saiz carburetor standard. Dia telah dipotting menggunakan mesin shock. Okey, mesin shock seperti inilah mesin dia. Dia berlainan kalau dengan mesin tangan. Mesin tangan dia punya gigi tu lain. Kalau kita pakai mesin komputer, dia lebih flawless lah orang panggil lah, macam tu. Okey, jadi sahabat boleh tengok sini. Okey, sahabat nak tengok tak bahagian slide? Okey, nak tengok tak bahagian slide? Okey, sebelum kita tengok bahagian slide, kita ukur lah. King CDT ada caliper. Okey, kita ukur saiz dia. Kita ukur saiz carburetor ini. Okey, bukaan luar dia. Bukaan luar dia sahabat boleh tengok berpandukan pada kosong Okey, 25 yang garis panjang sikit 25, 26, 27, nak dekat 28.
Mungkin dalam 27 lah kan, 27.9 macam tu lah. Jadi sahabat boleh tengok adalah saiz luar dia. Nampak saiz luar ni besar kan, saiz dia nak dekat 28mm. Sahabat boleh tengok okay, nampak nak dekat 28mm. okay, jadi ni bahagian dia punya bahagian luar dah lah, bukaan dia daripada kecil ke besar. Apa maksud kecil ke besar King Infinity? Okey, maksud kecil ke besar daripada lubang dalam ini adalah saiz 24mm. Lubang dalam ni lah, lubang belah dalam, maksud dia lubang tengah. Anggaran dia 24 lah. 24 lebih sikit. Kira 24 lah. 24 lebih sikit lah. Kira dalam tu anggaran dalam 24. Kira bukaan dia 24, 25, 26, 27, 28 macam tu. Dekat 28. Kira 27mm. Kira anggaran dia yang seperti sahabat tengok tadi lah. Jadi anggaran dalaman lubang tengah 24mm, bukaan dia sampai ke ujung ni 27. Dekat 28 macam tu lah. Kira memang carburetor yang amat memuaskan lah. Nampak standard tapi bukan standard kan, bukan biasa-biasa bosku. Okey, jadi jom King Infinity tunjukkan slide dia. Okey, seperti yang kita nampak, bahagian atas ini adalah satu kemasan yang sangat unik dan cantik. Jadi jika kita buka okey, apa yang kita akan dapat adalah ini, dia punya ni tu spring, lepas tu slide. Okey, tengok slide dia macam ni besar. Lepas tu jarum dia agak tajam, ada macam Umar juga, tapi Umar lagi tajam. Tapi yang ni dia cutting Umar, dia punya jarum ni. Jarum memang dah buat untuk racing. Memang piau punya padu kan orang kata. Jadi King Infinity boleh ejah jarum carburetor ni. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, kat dalam ni ada pin. Kat dalam ni ada pin. Pin ni senang je. Pin ni sahabat lock macam ni Nampak garis ni? Mesti macam ni. Sahabat masuk. Lepas tu tekan ke dalam kan. Okay, jom kita tengok dia punya jarum. Okey, jadi jarum, persoalan dia, King Infinity boleh adjust tak jarum ni? Jawapan dia adalah boleh. Dalam mengadjust jarum, untuk wave 125/24mm ini, dia punya takuk jarum dia ada 3. Okey, nampak? Ada 3. 1, 2, 3. Nampak? Ada 3 takuk. Jadi untuk menjadikan mesin sahabat seimbang di RPM bawah dan atas, sahabat boleh letak tengah-tengah. Kira kalau nak mudah setting tu tengah-tengah kan. Dia tak terlalu sebu sangat, tak terlalu kering sangat. Jadi tengah-tengah. Jika sahabat nak jadi minyak tu lebih kering, sahabat boleh adjust jarum bawah atas sekali. Adjust ke atas sekali ni, maka minyak akan jadi kering jadi macam kering sikit kalau sebu-sebu tu naik dia akan jadi kering Jadi kalau nak bagi motor kita sebu ada orang panggil bobok sikit, pap macam tu kan, kita boleh adjust jarum kat ni takuk bawah. Makna jarum ni akan naik ke atas sikit kalau kita adjust takuk bawah. Okey, jadi ingat, apabila menyeting jarum ni, bukan kita kata kita setting jarum sebu dah minyak lebih. Tu adalah teori yang salah lah. Jadi memang dia sebu, tapi sebu di RPM bawah. RPM menengah dengan dengan atas dah tak ada. Jadi King Infinity yang mana satu punca menjadikan motor kita enjin tahan tak tahan, enjin jam tak jam. Yang menentukan enjin kita jam tak jam adalah bahagian minjet pilot. Okey, yang ni minjet pilot. Yang ni. Nampak? Okey, minjet pilot. Okey, jadi King Infinity akan set carburetor ni mengikut spek
yang sahabat CDT order lah, yang customer CDT order. Jadi King CDT akan adjust lah sekejap lagi. King CDT akan tukar minyak pilot dia supaya dapat menghasilkan pickup dan top speed yang padu. Ok, dah settle bahagian perkongsian King CDT tentang jarum ini. Ok, jadi masuk balik. Lepas tu pin ni masuk macam ni, masuk macam tu. Lepas tu ambil, sahabat ambil ni ataupun ni, tekan je. Ok, tekan je. Ok, nampak? Dah masuk lah. Ok, dah masuk lah. Kita tekan je. Ok, pasang macam tu, mudah je. Jadi kita masukkan dulu carburetor ini. Ok, slide dia nampak tau. Nampak dia punya bucu yang ni, yang lurus ni masuk dalam. Jangan salah, kalau salah tak boleh masuk. Ok, nampak? Nampak? Mudah masuk kalau dalam alur dia kan. Okay, jadi yang ni spring dia. Okay, yang ni dia punya penutup dia lah. Ok, penutup dia. Ok, jadi dah settle bahagian ni lah, bahagian ilmu tentang bahagian luaran ni. Ok, jadi jom kita tengok pula bahagian dalaman. Ok, jom tengok. King CDT buka. Agak ketat, masih segar dia ladang. Okey, sahabat. Okey, jadi King CDT dah buka skru dia. Okey, 1 2. Okay, jadi ada 2 skru saja. 1 2. Okey, jadi mudah sikit. Jadi kalau macam King CDT kongsikan sedikit tip, kalau kita dah buka loose, ada sahabat-sahabat yang bertanya kan kat komen, King CDT kalau skru ni loose kan, skru ni loose nak buat macam mana? Okay, jadi sahabat boleh guna screwdriver lepeh yang mata halus lebar sikit. Lepas tu pakai, ada hammer, ambil hammer, ketuk sikit. Tapi lapik kain ni risau pecah kan. Boleh lapik kain apa semua. Jadi lapik kain supaya tak patah lah. Jadi apabila sahabat pakai carburetor ni, dia kena kunci kuat sikit lah, risau jadi apa panggil apa, keluar minyak tepi-tepi ni kan. Sebab tu dia kena ketat sikit. Kalau dia loose ke apa normal lah, sebab skru dia pun kecil kan. Okay, jadi King CDT buka. Okay, 1 2 3. Okay, ini adalah dalam lah. Okay, ni takungan dia. Takungan dia agak besar kan. Sahabat boleh tengok, nampak? Okay, takungan dia besar. Okay, lepas tu ini adalah pelampung dia lah. Ni kena hati-hati lah. Kalau kat dalam tu sahabat boleh nampak celah tu, celah kecil kan. Itu adalah roket. Orang panggil roket. Roket tu untuk sekat minyak, untuk daripada keluar. Contoh dah minyak, contoh minyak dah penuh macam ni, dia tekan roket tu, jadi minyak tak masuk dah lah. Tu fungsi roket tu dalam celah kan. Kalau buka ni, King CDT buka lah. Okay, ni buka ni, King CDT tunjuk Okay, nampak tak? Nampak yang tergantung. King CDT ambil ni. Okay, ni. Ini adalah roket lah. Nampak yang bawah ni? Ini adalah untuk tutup carburetor. Kalau jadi overflow, contoh minyak terkeluar, mungkin ada pasir kat sini. Jadi sebis lah, bersihkan kat lubang ni. Kalau dia jadi overflow lah, punca dia kat sini kadang-kadang ada pasir apa terlekat, dia tak dapat tutup habis lah. Tu fungsi dia Okay. Jadi kita masuk balik lah. Masuk balik, kena hati-hati. Dia plastik, tak boleh kasar-kasar tau. Okay, dah masuk. Masuk balik. Okay, dah masuk. Kita lock dia guna ni. Alright. Okay, untuk seterusnya, ini adalah minjet. Okay, yang tengah ni adalah minjet. Yang sini adalah pilot.
pilot Okey, jom KinCDT buka. Okey, yang diperlukan untuk buka ni hanya screwdriver lepek. Bismillahirrahmanirrahim. KinCDT akan setting lah pilot minjet ikut spek orang customer yang order carburetor ni. Jika sahabat berminat boleh order terus ke Shopee. Selepas order, message KinCDT kata nak spek untuk blok 56. Saya nak carburetor dah siap setting untuk blok 56, blok 57 ataupun blok 53. Ataupun blok standard. AFI ke Chris kan. W15 tak kisah. Jadi ni adalah pilot dah. Okey. Kita buka minjet dah pula. Okey, ini adalah minjet dah. Okey, nampak? Comel molek bosku. Okey, ni minjet dia. Kan? Yang ni pilot dia. Agak berbeza lah. Agak berbeza sedikit lah dia punya pilot dengan minjet. Okay, jadi KinCDT akan setting ikut spek blok sahabat kita lah. Okay, KinCDT akan setting ikut spek blok motor sahabat kita. Ingat setting minjet pilot sangat penting untuk menghasilkan pickup dan top speed padu. Yang paling penting adalah memberikan ketahanan mesin kepada motor kita di RPM bawah dan RPM tengah dan atas. Okey, jadi KinCDT masuk kan. Okey, pilot dia. Lepas tu dia punya minjet. Okey, ngam-ngam soy. Alhamdulillah bosku. Ngam-ngam soy. Ya, menjadi gembiralah hati sahabat kita yang memiliki carburetor ni lepas ni. Kan? Happy dia lepas ni. Dah siap setting, barang sampai terus plug and play. Senang bukan? Okey, jadi jika nak order boleh terus ke Shopee CDT lah. Kalau WhatsApp boleh juga, tapi mesej terlalu banyak, beribu-ribu masuk. Jadi agak nak balas tu kena satu-satu lah. Untuk KinCDT punya nombor WhatsApp adalah 0189017832. Sebelum tu jangan lupa kita ketatkan. Kalau tak ketat kan, tercabut kan? Besar sangat jadi minyak kan. Ya, bayang kan? Saiz ni terbuka kan. Kita buka minjet akan jadi saiz ni. Bapak gila besar. Nampak tak? Macam air minyak kan. Motor pun mati. Sebab apa mati? Makan pelak minyak lebih kan. Okay, jadi kita kunci lah. Untuk kita ketatkan pilot dan minjet ni tak perlu terlalu kuat lah. Sebab dia sistem tembaga, dia punya material, jadi takut patah. Jadi rasa dah ketat sikit dah. Dia berhenti kan. Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah. Pilot dah. Tu dia punya minjet lah. Dia berhenti dah. Rasa dia ketat sikit, berhenti dah. Jangan paksa-paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah, ketat dah. Okey dah ketat, kita pasang balik lah. Okey, kita pasang balik. Ni yang tengah dekat sini. Okey, dekat sini. Okey, macam tu. Lepas tu kita ambil skru. Okay, jadi sahabat boleh ketatkan lah supaya minyak tak keluar.
Kalau dia keluar mungkin tak ketat. Jadi ketatkan je. Senang je. Masa tekan ni hati-hati, jangan macam ni tau. Jangan letak kat paha. Letak atas macam ni. Kalau dia tergelincir, contoh tergelincir, dia jadi macam ni. Jadi kalau kita letak kat paha, dia akan tusuk paha. Ingat, bahaya tau, tembus paha kan. Jadi untuk keselamatan macam ni King Sediti ajar. Okay, tekan, betul ketat kan. Kalau dia tergelincir pun dia macam ni je. Terjatuh lah. Okay, kalau dia tergelincir macam tu, jadi tak kena paha sahabat-sahabat. Kesian sahabat yang kena sakit. Jadi King Sediti kongsikan sedikit tip lah. Ni pun sama juga. Letak atas jangan letak kat paha bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ketat. Ini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah ketat. Okey, jadi sahabat semua, ini adalah carburetor Wave 125 padu kan. Jadi senang setting. Jika sahabat nak order, boleh terus ke kedai Shopee Sediti Type cahaya di atas tar. Jika nak order untuk WhatsApp 0189017832. King Sediti ingatkan lagi, kalau nak lebih cepat, terus ke kedai Shopee Type cahaya di atas tar. Sebab kat nombor WhatsApp pun ada link Shopee Sediti. Kira mesej Sediti akan dapat automatik. King Sediti bagi link WhatsApp kan. Tekan je link tu, akan terus ke kedai Shopee cahaya di atas tar. Dan boleh pilih produk kegemaran sahabat-sahabat semua. Cam custom, Acer custom, semua ada kat situ. Jadi sahabat boleh order terus ke kedai Shopee cahaya di atas tar. Okay, jadi King Sediti nak simpanan ni. King Sediti nak post kan. King Sediti akan postkan carburetor ini hari ni lah. King Sediti akan kongsi kan, akan post kan. Okay, jadi semoga gembira lah sahabat kita yang dapat carburetor yang dah siap setting kan. King Sediti memudahkan. Sebab apa? Dalam hidup kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang bagus adalah manusia yang memberi manfaat sesama manusia. Okay, jadi berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan. Percuma je, tak perlu bayar pun. Tekan je subscribe, langgan kan. Dan jika nak tengok video King Sediti seterusnya, boleh pilih di sebelah kiri, atau tekan saja logo cahaya di atas tar. Jangan lupa like, komen dan share. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.